Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat. Ini ialah episod ke-19 dalam siri 100 pesanan pengetua AI kepada masyarakat. Pesanan hari ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan risau pandangan orang. Dalam hidup apa pun yang kita buat, akan sentiasa ada orang yang bercakap, ada yang memuji, ada yang mengkritik, ada yang mempertikai dan ada yang langsung tidak menghargai. Jika kita terlalu memikirkan apa orang kata, hidup kita tidak akan tenang. Kita akan takut melangkah, takut mencuba, takut gagal, takut berjaya pun ada sebab takut orang cemburu. Hakikatnya pandangan orang tidak akan menghentikan rezeki kita. Pandangan orang tidak menentukan masa depan kita. Dan pandangan orang tidak pernah membayar bil kita atau menyembuhkan luka hati kita. Yang paling penting ialah apa yang kita lakukan itu betul. Apa yang kita buat memberi manfaat. Kita tidak melanggar agama, nilai dan tanggungjawab. Kita terus memperbaiki diri setiap hari. Hidup ini terlalu singkat untuk dikendalikan oleh mulut manusia. Orang akan tetap berkata walaupun kita tidak buat apa-apa. Lebih baik kita fokus pada peningkatan diri, keluarga, kerjaya dan masa depan kita sendiri. Jangan biarkan suara luar menenggelamkan suara hati dan tujuan hidup kita. Yang penting adalah hubungan kita dengan Allah, keluarga dan diri sendiri. Bukan pandangan manusia yang berubah-ubah. Teruskan berjalan, teruskan berkarya, teruskan jadi baik. Biarkan orang berkata, kerana yang menentukan kehidupan kita hanyalah kita sendiri. Jika pesanan ini bermanfaat, subscribe channel Pengetua AI untuk mengikuti episod-episod seterusnya.